Okay, so dalam video Anthony Lau dan Menteri Besar Negeri Sembilan, Anthony Lau bercakap proses pemecatan Yang Tuan ke-11 tidak sah. Dan saya nak tanya, apa proses yang tak sah tu? Oh. Itu Nancy punya soalan dok. Tengok. Itu soalan yang mencabar. Sebenarnya bila saya tengok video Anthony Lau itu, itulah persoalan yang bermain dekat saya punya pemikiran dan ramai pengamal undang-undang. In fact, ahli politik pun tanya macam itu. Nombor satu, saya ada dua, saya ingat bukan kegusaran, dia panggil apa persoalan lah yang saya nak tanya Anthony Lau ni. Ya. Nombor satu, kenapa pula dah Anthony Lau ni, Setiausaha Agung DAP ni, pergi komen pasal Undang-Undang Tubuh Kajian Negeri Sembilan ni? Apa kena ataupun dia punya local standard? Dia pula dah begini. Sebelum ni saya dah komen. Apa Anthony Lau pergi komen? Tak usah campur lah pasal Undang-Undang Tubuh. Dia duduk sebelah, tadi saya tengok video itu, dia duduk sebelah MD Amin. Betul. Dia pula komen Anthony Lau ni. Lepas tu dia pula baca, dia pula tak refund. Dia pula bagi sebab sah tak sah pula dah ni. Dia siapa? So saya tak tahu background Anthony Lau ni apa. Ada background undang-undang ke? Ada ini ke? Macam mana ke? Dan pada saya, dia sebagai ahli politik, dia tak patut campur berkenaan sah atau tidak benda itu. Itu perkara pertama yang saya nak tanya dia. Yang saya dah tanya pun dia tak jawab sampai sekarang. Nombor dua adalah dia mention daripada segi dia kata kena ada due process. Due process. Dia kata benda ini kononnya tak sah. Saya tak nak ulas berkenaan sah ke tak sah ke atas ke, itu kita tak nak campur. Ini berkenaan isu adat kan. Tapi saya nak komen daripada perspektif, daripada frame Anthony Lau cakap ini. So nombor satu, dia kata sebabnya sah tak sah tu sebab tak ada due process. Dua persoalan lagi saya nak tanya Anthony Lau. Nombor satu, mana awak tahu undang-undang ni tak ikut due process? Mana dia tahu sebenarnya ni? Lepas itu, apakah due process itu? Anthony Lau ni lebih tahu ke daripada undang-undang ni apa benda proses ini? Sebab pada saya, dia undang-undang ni, 4 orang undang ni dia menjaga adat, menjaga peraturan. Kenapa orang panggil dia undang? Sebab mereka lah orang-orang pergi, kalau ada pertelingkahan, ada peraturan, dan mereka ada proses yang berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, dia lah buat proses adat ini. Proses ini, sebab itu orang panggil dia undang. Sebab itu di negara kita ni pun, perkataan law tu kita panggil undang-undang. Asalnya daripada undang ni lah. Sebab undang ni, saya orang kata bagi sikit orang kata asal perkataan undang tu kan. Sebab dulu ini ada perkataan Melayu lama kan, iaitu orang-orang ini kalau katakan dulu ada pertelingkahan, ada kesalahan ke apa, mereka inilah yang mempunyai kuasa untuk mengundang atau menjemput atau memanggil atau summon orang datang. Dia bukan semua orang boleh summon orang, bukan semua orang boleh summon tu dah summon kan, panggil orang tak boleh. Dia ada kuasa untuk memanggil atau mengundang untuk menyelesaikan satu pertelingkahan, untuk dibuat satu proses juga situ. So mereka lebih tahu pasal proses ini. So lama-lama orang panggil dia undang. Lepas tu daripada segi konteks nasional pula dah jadi undang-undang. Undang-undang ni meniru undang inilah. Dia punya nama itu. So maksudnya apa? Maksudnya mereka tahulah proses tu. Takkan dah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun dia tak tahu proses. Tiba-tiba Anthony Lau pula lebih tahu ada proses ke tidak ada proses. Ini yang saya nak cakap pada Anthony Lau. Nombor satu, tak usah komen lah pasal isu ini. Dia bukan ada kena-mengena dengan awak. Itu yang orang marah. Nombor satu. Nombor dua, bila dia cakap tak ikut proses, awak faham ke tidak ini? Benda ini proses, ikut proses atau tidak? So, berkenaan dengan proses ni, ada juga penyokong-penyokong sebelah sana, penyokong PH. Dia kata ada konsep dia sendirilah pasal natural justice lah. Ini nanti saya nak minta pandangan doktor. Dia kata, sebenarnya itu yang dalam ini semua kan kena ikut natural justice lah dan sebagainya. Satu saya nak cakap, natural justice-nya keadilan asas. Tapi keadilan asas ni
mengikut takrifan siapa. So takkanlah kita pula undang-undang 4 orang ni pula yang biasa buat undang berpuluh-puluh tahun nak ikut proses ataupun definasi natural justice atas acuan atau berdasarkan orang lain punya takrifan. Mereka adalah dia punya acuan ataupun takrifan natural justice mereka sendiri. Orang-orang luar yang tak tahu pasal adat undang-undang Negeri Sembilan ni tak usah campur lah. Pada saya begitu. So you cannot just pergi impose you punya own definition of natural justice kepada orang yang dah lama buat macam ni. Nombor satu, dia ada customary law. Siapa yang belajar undang-undang, even di England pun, undang-undang dia banyak tak bertulis. Is uncodified. In fact, perlembagaan English law, dia unwritten. Yes. Unwritten law. Kalau siapa tahu kan, ada benda yang banyak tak bertulis. Ada benda yang banyak tak berkodify. So, undang-undang adat kita ini, kan, banyak yang tak tulis, proses tu tidak bertulis, dia berdasarkan apa yang dia dah buat sekian lama. So mana yang teniluk tahu dia tak ikut proses dia. It could be that dia dah bincang sama dia, ada proses dia sendiri, ikut proses tu, tiba-tiba pula DAP, Setiausaha Agung DAP kata tak ikut proses. Kalau saya dalam Undang-Undang Adat Orang Negeri Sembilan, saya pun marah. Itulah cara rekasnya. Anthony Long ni seolah-olah dia berlanggar, dia tahu undang-undang. Dia kata mungkin dia akan kata saya lawmakers. Tapi dia kena tahu yang dia pun tak faham. Dia undang ke? Itu yang kadang-kadang kita jadi marah tu.